12 Ramadan kita dah boleh nampak siapa yang konsisten, siapa yang tak konsisten. Tapi kita jangan terpedaya. Kadang-kadang syaitan ni walaupun dia dah diikat dalam bulan Ramadan ni, dia boleh memperdaya kita. Dia boleh menipu kita dengan kita ni tertipu dengan amalan kita. Jangan kita ingat amalan kita ni boleh menyelamatkan kita. Yang boleh menyelamatkan kita, yang boleh memberi petunjuk kepada kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Antara benda yang kita boleh buat dan ramai orang buat di masjid-masjid adalah dia suka buat halaqah ataupun kumpulan yang kita sebut sebagai kumpulan tadarus Al-Quran. Apakah cara terbaik untuk kita tadarus Al-Quran? Tadarus Al-Quran ni sebenarnya berasal daripada perkataan darasa. Darasa ni maksudnya belajar. Bila sebut tadarus maksudnya dia ada perbuatan yang berterusan dan perbuatan tu dilakukan dengan orang lain, bukan berlaku secara bersendirian. Dia mesti ada imbal balas, mesti kena ada bagi dan terima. Jadi perkataan tadarus. Kadang-kadang dalam hadis Nabi SAW, Nabi guna perkataan arada, mempamerkan Al-Quran tu. Nabi menunjukkan bacaan dia. Nabi menghuraikan ataupun memberitahu apa yang Nabi faham daripada Al-Quran tu kepada malaikat Jibril AS. Jadi cara yang terbaik, walaupun kita di Malaysia ni kebiasaannya kita tadarus dengan cara seorang baca, lepas tu orang lain baca, kemudian orang lain baca sampailah pusing balik. Orang baca, lepas tu pusing balik, sampailah pusing balik. Tapi sebenarnya tadarus yang hakiki, yang asal adalah kita bukan sekadar membaca. Dia bukan sekadar membaca, tapi dia mesti ada penambahbaikan daripada ilmu Al-Quran. Sama ada ilmu tajwid ataupun ulumul Quran yang lain, ataupun tafsir, ataupun terjemahan, ataupun makna, kita huraikan sedikit demi sedikit sampailah kita menghabiskan satu Al-Quran. Itulah cara tadarus yang paling baik. Boleh tak buat tadarus online? Tadarus online kan, ada orang dia buat grup WhatsApp, lepas tu dia buat tadarus. Dia kata ni Pak Haji baca muka surat ni, yang ni baca muka surat ni, masing-masing update. Lepas tu nanti hujung bulan kita khatam lah kira kan. Sebenarnya itu namalah, teknikalnya dinamakan sebagai tadarus. Tapi itu bukanlah tadarus yang asal. Tadarus yang asal ni mesti kena ada seorang baca, seorang dengar, seorang dengar, seorang baca. Macam tu. Itulah sunnahnya Nabi SAW buat dengan Jibril. Kalau kita tak tadarus, kita tilawah lah. Boleh je kita nak tilawah seorang-seorang. Kita tilawah, baca seorang-seorang tu, nak khatam sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi yang kita takutnya, kalau kita baca seorang ni, semua orang rasa diri dia Imam Mekah. Semua orang rasa diri dia Qori. Sedangkan bacaan dia ni banyak salah. Jadi sebab tu sunnah dia kita tadarus, dia ada orang lain yang mendengarnya. Kalau kita tersalah, ada orang yang betulkan. Kalau kita dengar orang lain tersalah, kita betulkan. Jadi itulah sunnah dalam bertadarus. Kumpulan ni tak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah orang yang lemah, tidak ada masalah orang yang mahir. Sebab apa dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan dibangkitkan bersama dengan malaikat-malaikat pengutus wahyu. Sedangkan orang yang lemah, yang gagap-gagap, yang lambat merangkak-rangkak membaca Quran, maka dia akan mendapat 2 pahala. Apa dia 2 pahala tu? Kata para ulama, 1 pahala membaca Al-Quran dan 1 lagi pahala dia berusaha membaca Al-Quran. Jadi jangan takut, masuklah dalam kumpulan-kumpulan tadarus. Mudah-mudahan kita mendapat pahala sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.